Alhamdulillah. Segala puji yang mustahak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat perkataan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala pada masalah yang dia hendak menolak cara fahaman Jahmiyah daripada pahaman Jahmiyah daripada mereka itu faham terhadap agama kita al-Islam tentang Al-Quranil Karim. Lalu Imam bawa data kaedah. Kata apabila beri pung kepada dia dua nama di satu perkara. Kaedah ni apa yang kaedah qadrul mushtarak. Qadar yang mushtarak. Yang mushtarak ni kalau kita nak buat kesimpulan, nak kita mudah faham, iaitu mushtarak di antara Allah Ta'ala dan makhluk. Maka kalaulah mushtarak di antara Allah Ta'ala dan makhluk, Imam Ahmad kata, fakana a'lahuma awla bil madhi wa aghlaba alaihi. Maka adalah hak tinggi daripada kedua lebih utama dengan dipuji. Maksud lagu mana? Makna kalaulah perkataan yang sebut perkataan itulah di atas dua muka. Di atas dua muka yang berlainan. Di antara khaliq dengan makhluk. Benda sama-sama dikena puji. Seperti innallaha kana sami'an basira. Faja'alnahu Faja'alnahu sami'an basira. Allah Ta'ala, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala ni kana, adalah dia tu sami'an basira. Dia rakyat manusia, faja'alnahu sami'an basira. Aku jadikan manusia tu dengar lagi melihat, tak gitu? Jadi lafaz al-sam' wal basar ataupun sami' wal basir orang panggil lafaz mushtarak. Apabila lafaz mushtarak, yakni lafaz yang boleh guna di antara khaliq dengan makhluk. Maka di antara al-khaliq dengan al-makhluk, lafaz tu lafaz madah ke lafaz dzam? Lafaz madah, lafaz yang dipuji. Nampak tu tak? Makna kata lafaz yang dipuji. Maka walaupun lafaz dipuji, makna tula, lafaz pun lafaz serupa, tetapi di antara kedua tu aula bil madhi. Ada di antara kedua tu lebih utama dengan dipuji. Hak mana lebih utama? Hak khaliq. Faham tu tak? Hak apa? Hak khaliq. Faham molek sini ni? Hak khaliq. Baik. Jadi innallaha kana sami'an basira lebih terpuji daripada faja'alnahu sami'an basira. Tak gitu ke? Jadi as-sami' basar ataupun as-sami' al-basir yang ada di Allah dengan as-sami' al-basir yang ada di makhluk, mana lebih utama? Apa yang ada di khaliq. Tapi lafaz tu lafaz madah kedua tak? Memang lafaz madah kedua. Faham gitu? Baik. Itu maksud al-Imam rahimahullahu ta'ala, dia kata fakana ahaduhuma a'la min al-akhir thumma jara alaihima ismu madhin fakana a'lahuma awla bil madhi wa aghlaba alaih. Faham tu tak? Tu. Wa in jara alaihima ismu dzam au ismun dani fa adnahuma awla bihi. Lah mana pula sini? Yakni lafaz sama lafaz, makna sama makna. Nah, jadi kalimah ibadullah dengan malak. Kalimah ibadullah yashmal. Dia meliputi dua. Sama ada ibadullahil mu'min, sama ada ibadullahil kafir. Betul tak? Jadi lafaz tadi itu orang panggil lafaz yang
kedua-dua tadi itu guna di atas makhluk kedua-dua. Nak nampak dulu. Ia tak masuk lagi dengan sini, nanti dah dulu. Jadi lafaz tu guna dengan makhluk belaka dua-dua. Lafaz mushtarak bainal kuffar wal mu'minin. Faham tak? Apabila jadi gitu, di antara kedua-dua ni lafaz apabila duduk di manusia, apabila duduk di manusia, dia tadi itu ada tak kekurangan? Ada tak kekurangan? Memang ada kekurangan. Tiap-tiap lafaz yang dinisbahkan kepada manusia ada kekurangan. Tamam, ada kekurangan. Lagu mana ada kekurangan? Yakni bukannya husna. Ini kaedah dalam mazhab kita, mazhab salah kita duk mengaji. Bukannya kemocok. Kemocok keelokan. Setiap segi itu jadi molek belaka. Tak, ia ada kekurangan. Maka lafaz-lafaz lagu tu tak boleh kita nak pergi nisbah kepada Allah. Khusus bagi manusia. Khusus bagi makhluk. Baik. Apabila gitu, duk di diri makhluk dah. Duk di diri makhluk dah. Di antara makhluk. Sama-sama makhluk. Ada kekurangan sama-sama ada. Tapi mana lebih utama di antara dua? Orang kafir ke orang mukmin? Al-mu'min. Faham tak tu? Al-mu'min lebih utama daripada al-kafir. Faham tu tak? Jadi ismun dani fa adnahuma aula bihi. Maknanya hak lebih bawah, hak lebihnya lekeh ini ni utama dengan dia. Dengan orang tak beriman. Ni orang ngaji faham lah. Orang tak ngaji tu dalam arti kata kalau awam biasa, payah sikit nak faham sini. Tapi tak apalah. Orang panggil qadrul mushtarak. Dalam mazhab salah isbat. Sebab itulah nak ayat kata, kalaulah Tuhan istiwa, maka supalah kita istiwa. Tak. Supa pada gapo nak tanya? Kalau sumpah pada sebut tulis panggil faham boleh tak? Boleh. Tapi supa tak pada hakikat kaifiyat? Tak lah. Tetap supa di hakikat kaifiyah. Faham tak ayat ni?